Ketika kebanyakan kita masih dalam perjalanan, mereka sudah memerlukan tugas. Mereka bukan guru, mereka bukan pentadbir. Namun tanpa mereka, sekolah ini tidak akan berfungsi seperti hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Tisha Irina bersama Guru TV PSS Sinar Tasik. Hari ini, kami berada di sebuah sekolah yang setiap hari dipenuhi gelak tawa dan semangat menuntut ilmu. Namun, di sebalik suasana ini, tersimpan kisah insan yang jarang diberi perhatian. Siapakah mereka? Mari kita ikuti laporan khas ini. Hari ini, kami datang mencari Wira sekolah ini. Pada awalnya, kami menyangka Wira itu hanyalah mereka yang berdiri di hadapan kelas. Tetapi, kami menemui sesuatu yang lebih bermakna. Rupanya, Wira sebenar sentiasa berada di sekeliling kita. Menghormati bukan sekadar mengucapkan salam, tetapi menghargai setiap jasa, walaupun tidak diminta. Saya akan keluar rumah seawal 3 pagi. Saya habis kantin pukul 6 petang. So, lepas 6 petang tu, saya akan beli barang prepare untuk hari keesokan dan keesokan hari. Okay, kalau macam untuk pelajar, nasi putih, banyaklah. 20 kilo sehari untuk nasi putih. Untuk macam mi goreng, nasi goreng, kuih tiaw tu semua, saya akan prepare untuk 300 setiap jenis-jenis portion yang ada tu. Tugas utama ni kita menjaga anak-anak murid untuk keselamatan satu, lepas tu pagar biasalah buka tutup pagar, lepas tu cikgu yang masuk, lepas tu parent-parent yang nak masuk melalui kita orang untuk juga urusan anak sakit tu semua. Anak-anak murid ni dia manda dengan kita orang lah. Harapan kau untuk anak-anak tadi tu, biar dia orang belajar sampai bala tinggi lah. Saya kerja 15 tahun, tapi nak tengok tahun berapa tu saya tak pandai sebab saya tak sekolah. Saya masuk kerja pukul 7 sampai pukul 8. Balik, alhamdulillah sihat saya kerja. Kalau sakit tidurlah. Yang gembirakan utama cikgu, guru besar, cikgu-cikgu. Biasalah macam kita sahabat, tak ada yang sombong apa semua okey. So kawan apa semua okey, tak ada apa masalah tu lah, seronok jadi lama. Anak murid-murid pun okey. Dengan cakap bila sampai suruh ambil. Okey cik, suruh solat, waktu solat. Saya dengar cakap cikgu, ikut cakap orang tua, biar anak jadi berjaya. Jangan lupa berzikir, saya cakap macam tu. Mereka mungkin tidak mengejar penghargaan, namun mereka sentiasa memberi yang terbaik kerana sekolah yang hebat dibina oleh setiap insan yang ikhlas berbakti. Bye.